Hari ni kita buat kek pop. Okey, tapi yang special kat sini, kek pop yang Chef Bulat nak buat menggunakan flavoring daripada My Flavor. Yang ni durian tau. Okey. Hai guys, Chef Bulat ni. Chef Bulat bosan lah masak hari ni. Chef Bulat nak cari mangsa. Nak teman Chef Bulat. So hari ni Chef Bulat nak cari random person, nak tarik bawa ke BIH. Kita tengok siapa yang kena. Jom kita start cari. Akak ni nampak macam free je. Hai kak. Hai. Saya Chef Bulat. Saya hari ni nak buat program masak. Nak tak join saya masak? Siapa? Kita nak buat kek pop. Okay. Nak? Free? Free. Okey, jom. Kan kakak. Nama kakak siapa? Ilya. Okey. Kita dah dapat tangkap mangsa kita. Hari ni kita buat kek pop. Okey, tapi yang special kat sini, kek pop yang Chef Bulat nak buat menggunakan flavoring daripada My Flavor. Yang ni durian tau. Okey. Yang durian ni dia oil. Sebabkan kita menggunakan white chocolate hari ni, kan kakak kan? White chocolate kalau kena air apa jadi kakak? Keras. Dia keras. Tapi disebabkan tu kita menggunakan oil flavor. Dekat My Flavor ni je ada oil flavor. Cuba kakak pegang, kakak bau. Tapi yang lagi special, kita ada oil candy. Oil candy ni pula pun sama. Base dia adalah base minyak daripada company My Flavor juga. Sebabkan kita pakaikan white chocolate hari ni untuk kita buat kek pop. So kita menggunakan 100% bahan yang dibuat daripada minyak. So bila campur dengan white chocolate tak split. So nanti bila dah siap kek pop, saya Chef Bulat akan tunjukkan lah macam mana. Okay. Mula-mula kita buat kek pop kita. Basically kita ada kek kat sini dan kita ada roasting lah. So yang benda pertama kita akan buat, kita akan hancurkan kita punya kek. Okay. Dan kita terus campurkan kita punya frosting. Okay, frosting ni dalam kek ni sebenarnya untuk dia combine lah, supaya dia melekat to each other. Okay. So Kak Ilya kan tadi, tadi saya tangkap Kak Ilya tengah turun eskalator. Kak Ilya memang tak ada nak pergi mana-mana lah. Tak ada. So memang free. So Kak Ilya sebelum ni pernah memasak ke tak pernah memasak ni? Saya selalu masak. Selalu masak? Tapi tak buat dessert lah. Tak reti buat dessert. Lepas ni kenalah follow BIH. Sebab BIH banyak video-video macam mana nak buat dessert. Okay, so kita gaulkan dia macam ni kan kakak kan? Okay, and then kita dah boleh start rolling lah. So kita akan letakkan dalam mold. Kita akan tunggu dia mengeras lah. Okay, so coklat ni kita dah cairkan kakak kan? Okay, so kita dah boleh terus masukkan lah. Sebabkan dia adalah oil, perasa oil. So dia tak akan split. Nampak tak ada? Tak akan split. So kita akan pakai daisy. My Flavor ni akan dia keluarkan 13 warna. Tengok tu, dia ada 13 warna. So kalau you nak buat candy, coklat kan, macam kita hari ni kita akan nak buat durian dan kita pakai warna daisy. Oil candy daisy lah. Okay, so kita akan goncang dia dulu sikit. Dan kita akan masukkan kat dalam kita punya white chocolate. Tengok, bila kakak Ilya kacau, tengok smooth je. Nampak tak? Warna dia terang, cantik. Kita pakaikan lagi pun boleh. Dia tak split. Ini adalah untuk oil candy ni memang betul-betul khas untuk coklat, untuk white chocolate. Sebab dia base daripada minyak. Tengok, dia ada pewarna putih. Jatuh. Dia ada pewarna ni apa? Turquoise. Bila dah siap macam ni, kita boleh tunggu kita punya kek pop tu
Siap? Keras. Dan kita boleh celup lah. Dan kita tengok efek selepas ini. Okay. A few moments later. Okay, kita punya K-pop dah pun keras. Tengok tu dia ada shake-shake bunga kan. So kakak ambil satu, kita try celup. Inilah dinamakan K-pop. Okay. Tengok tu warna, bau, flavoring daripada My Flavor ni betul-betul berkualiti premium ya. So kita dah dapat kita punya K-pop. K-pop ni pewarnanya datang daripada My Flavor Oil Candy. Kalau nak yang terbaik untuk K-pop masing-masing, nak buat macam-macam colour, My Flavor ada 13 pewarna dan lebih daripada 3 bahan perasa yang sesuai untuk kita letakkan ke dalam kita punya white chocolate tanpa membuatkan keadaan coklat tu terpisah. Kakak, so Chef Bulat tanya, kenapa kakak setuju nak join Chef Bulat tadi? Sebab pernah nampak video lalu dekat dalam TikTok. So macam okay, menarik. So macam jalan dekat GM tadi, macam kat mana tempat ni kan. Sebenarnya mencari kedai yang you all saja je nak pay a visit. So kita beruntung lah juga sebenarnya daripada Chef Bulat. So guys, kalau korang nak join Chef Bulat, jadi assistant Chef Bulat macam kakak Ilya ni, boleh juga tengok dekat social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, follow, like, komen. Lepas ni nak join Chef Bulat lagi, nak ke? Akak kerja apa je? Florist, online florist. Wow. So biasanya memang based on customer semua based on online tu yang nampak korang punya kedai tadi tu. So sekarang ni pun dah fokus pada wedding, and then on Mother's Day kita bukan volunteer, kita give out flowers untuk mothers, and then give out flowers untuk fathers as well. So it's like a hobby. Lepas ni boleh cari barang-barang untuk buat bunga dekat sini. Kita pun ada macam-macam bahan perhiasan kat sini. Oh ya? Ribbons. Okay. Ribbon. Yes. Kalau korang semua nak tengok apa lagi yang BIH ada, mail awak BIH terus. Mana tahu Chef Bulat ada, boleh join Chef Bulat jadi assistant. Apa kata datang BIH. Okay? Kita tunggu apa BIH dan Chef Bulat nak buat dalam episod yang akan datang. Bye. Terima kasih ya kakak. Sama. Jangan lupa follow. Okay.